Ya betul. Dok sabar dengan harga sungguh lah. Mula-mula siapa aku ingat aku 100 lebih. Rupanya harga dia ni dekat beg kuning tu. Mari tengok, mari tengok. Dok sabar ni dengan speaker besar panjang gini. Harga murah. Oi. Mari tengok Comel. Comel weh. Wow. Padu sangat ni. Ah, panjang. Ni speaker dia, warna dia comel. Ni mari tengok dekat ni. Tengok. Ni tak tahu lah. Apa material dia? Papan ke apa? Oi, padu ni. Anti-slip. Letak atas ni. Dia ada bagi cas type C macam biasa. Okey, knob on dia kat sini. Oh. Lepas tu dia ni boleh letak memori, nak sambung USB boleh, cas guna type C, dan dia boleh sambung dengan mic juga. Nak karaoke pun boleh ni. Ni. Suara dia memang sedap suara dia ni. Okey, siapa yang nak tengok dekat beg kuning, nantikan video kedua aku akan review dia punya sound dia macam mana. Beg kuning. Memang murah. Tak sabar dengan harga barang ni.